Kalau kita tengok kedua-dua jam ni kan, nampak macam murah tapi harganya mahal. Yang ni kita tengok macam CS1, tapi bukan CS1, ini adalah Schaches Nume. Yang ni hanya ada 40 pieces saja dalam dunia dan dia pernah menang award dekat Europe pada tahun 2014. That's why harga dia dengan CS1 tu bagai langit dan bumi. And then yang ni lagi satu, Panamate warna sama dengan CCC. Dia punya faceplate, dia punya LCD, button G, semua sama. Kecuali dekat dia punya tali ada tulis collaboration dengan Panamate dan ada dia punya design lah Panamate. Yang ni hanya ada 100 pieces sahaja dalam dunia. Ini pun dengan CCC bagai langit dan bumi. InsyaAllah kalau ada rezeki kita bawa masuk Turbo Color. Yang tu pun harga bagai langit dan bumi dengan CD2. So untuk kedua-dua item ni crazy color yang harga melangit. Antara dua ni, mana satu yang korang